Saya pun ambil beg balik lagi. Nama saya Wan Tahia. Dekat seberang Kasar. Okey, kat rumah ni lah kan, rumah Terengganu. Okey, Cik ada masalah kesihatan ada sebelum ni? Thyroid. Ada thyroid. Okey, lepas tu macam mana keadaan sekarang? Dan apa yang Cik makan? Sekarang saya makan siroto. Saya makan siroto. Thyroid saya jadi kecil. Kecil. Itu dia naik macam benjol gitu kan? Dia benjol, ada ibu kaki. Oh, okey. Lepas tu masa tu nak buat pembedahan dah lah. Saya rasa takut nak buat pembedahan. Saya cari dalam TikTok temu dengan ibu kan. Kata tengok dia ada untuk taruh juga. Tiga lah. Kalau jadi. Kalau tak jadi saya stop. Lepas tu saya order 3. Okey. Saya makan tak ada ambil 2 kotak. Saya nampak macam ni macam subuk je. Tapi saya tak percaya saya. Tak percaya. Dia temu doktor kat Kemamang sebab saya ada prosedur untuk pembedahan kan. Okey. Temu dengan pakar bio. Pakar bio pun yang masuk kat dalam dia kata, mana ada awak thyroid? Tak ada pun. Dia pusing gini. Dia mikir macam tak mampu buat pembedahan. Tapi oleh kerana desokkan saya ni nak buat pembedahan juga. Sebab doktor ibu saya dah kena awak makan thyroid lama dah. Takut ada kesang sampingan. Saya pun nak bedah lah, takut lah. Dia dengung macam mana nak bedah thyroid ni, tak ada macam tak ada je kabo. Lepas tu dengung macam mana awak nak duduk ke? Dia kata dia doktor bedah ni surat-surat. Bedah lah saya kata ni. Lepas tu dia beri dah saya maya ajar apa. Itulah sampai hari pembedahan masuk ward, doktor tu khabar bilik pembedahan penuh. Pula. Saya pun ambil beg balik lagi. Pasal sekarang dok. Tapi dia stay surat. Sekira nampak dah lah kan ada lagi sikit-sikit. Kecil sangat. Kecil sangat. Maknanya tak dia ambil siruto selepas 2 kotak maknanya. Ya betul. Selepas 2 kotak surut dah.